Datuk Akbar yang jadi lawyer lah. Dia tukar-tukar deal apa semua ni dengan pejabat peguam negara. Aku dah petik Datuk Nasir, accountant kau yang pegang duit kau. Sebab kau ni buta huruf, Salim. Kau mana kerti benda-benda semua ni? So aku dah petik semua ni, Salim. So Salim, kau oleh kerana kau punya percubaan beli kau ni macam-macam orang kau beli ni, aku tak heran pun kau beli orang. Kan, kau cuba nak burukkan aku, pakai orang-orang semua keliling ni supaya burukkan aku dengan Tun Mahathir. Tak berjaya lah. Sebab aku bukan siapa-siapa. So, lepas ni aku akan cerita modus operandi korang ni. Modus operandi Salim Kunyit, SPRM, AMLA, Datuk Nasir, Datuk Akbar, pejabat peguam negara dengan LHDN. Aku akan buka satu-satu ni supaya rakyat tahu ni kartel kunyit ni yang cari duit haram untuk non kau ni, untuk Noah. Sebab apa? Sebab aku dah bagi warning kat korang kan. Aku cakap bertaubat. Aku suruh kau bertaubat. Kalau kau tak bertaubat, kita perang. Itu je aku dah bagi tahu dah. So nampak gayanya korang ni tak nak bertaubat korang ni. Malah kau menyusun pula. Sekarang ni cepat-cepat clearkan apa yang patut. Tutup mana yang ni tutup. Sekarang ni SPRM tengah kelang kabut guys. SPRM ni tengah gelabah beruk sekarang. Mana-mana op job dia dengan Salim Kunyit ini, dia tutup cepat-cepat. Tutup macam mana? Kan saya cakap, dia pergi tangkap. Tapi tak ada pertuduhan. Betul tak? Tak ada pertuduhan. So macam mana dia pergi settle? Contoh, saya bagi contoh malam ni. Rampasan sitaan beku 100 juta. 100 juta. So dia pergi deal, okey sekarang ni kau kena bayar cukai 50 juta. Cukai. Cantik lah. LHDN. But dia deal macam ni, sekarang ni LHDN bayar 10 juta, 40 juta kita orang punya. Saya tanya dengan korang, kalau kau tokek bisnes haram, kalau korang tokek bisnes haram lah, korang lah, sekali kau dirampas 100 juta. So ada orang jadi orang tengah. Dia kata benda ni boleh settle, tetapi kita tak boleh bagi 100. Kita boleh bagi 50. Sebagai kau yang bisnes haram ni, kau akan setuju ke tak setuju? Come on. Korang letak diri korang lah. Nah, sebab aku tak kena dakwa satu. Aku tak didakwa satu. Satu lagi, tak apalah aku dapat balik separuh pun jadilah. Sebab ni bisnes haram. Inilah yang diorang buat. Itu sebab saya bagi tahu, Anwar bagi tahu. Rampasan 15.5 bilion. Yang kita tanya, duit tu pergi mana? Siapa yang dituduh? Mana dia jawab? Membina kekuatan, selaras kegiatan, bertindak tegas. Dalam 2 tahun kita selamatkan 15.5 bilion ringgit. Cuba renungkan, kemana uang itu kalau kita tidak bertindak? Masuk saku sang penyakau. Kerajaan Madani coba sedaya upaya untuk memberi seluruh dukungan kepada badan-badan penguat kuasa, termasuk SPRM. Jalan kerja tegas.